Assalamualaikum. Zazmi Zain Zaz di sini. Wadah PVRTM ada-ada aja. Kali ini saya rasa macam sangat teruja. Pertama sebab insan yang bersama saya pada kali ini bukan sekadar berada di belakang kamera, tetapi dia kata beliau juga berada di puncak dunia. Jadi apakah sebenarnya yang saya nak bawa pada kali ini? Pastikan anda bersama-sama kami di Wadah PVRTM ada-ada aja. Lahir sebagai Aminuddin Abu Samah di Melaka, tetapi besarnya di Kuala Lumpur, ya. Besar di Kuala Lumpur, mendapat pendidikan di Kuala Lumpur dan akhirnya bekerja di Angkasa Puri. Uniknya Amin ini, beliau tahu cerita di sebalik Angkasa Puri sebab beliau bersama-sama RTM dari tahun 1970. Jadi kalau kita nak katakan Amin ini sebagai kamus bergerak Angkasa Puri pun wajar. Jadi kita akan bongkar, selongkar dan ambil iktibar di mana wajar. Aminuddin Abu Samah. Saya. Tapi macam nak nikah aja saya. Kita main start macam kita gimmick sikit lah. Zazmi Zain, apa khabar? Saya. Tu dia, cantik. Saya suka tu, cantik. Okey. Ni sebelum kita pergi jauh. Kalau saya sebut Aminuddin Abu Samah, panjang sangat kan. Tapi ketika di RTM dan di kalangan kawan-kawan, saya Amin Carlos. Mana datangnya Carlos? Ini soalan kebanyakan orang yang tak kenal. Kalau di Angkasa Puri lah, kawan-kawan sekerja saya dengan saya, dia tahulah macam mana Carlos ni datang. Sebenarnya nama Carlos bahasa muzik lah. Muzik, okey. Saya minat muzik Carlos Santana masa tu, tahun 70-an. Awal 70. Santana tahun 69, dia tahun 70-an tu. Habis masa tu kita remaja lah. 70-an saya masuk kerja 3 bulan 4 tahun 70. 3470. 3470 masuk. Itu saya baru 18 tahun 11 bulan. Sebulan saya kerja, saya baru 19 tahun. Itu dia Angkasa Puri lah. Apa itu kita balik pada nama Amin Carlos ni. Okey. Saya minat pada Carlos Santana dan masa tu bila kita rambut panjang kita macam saya rambut panjang. Bukan macam ni. Ini dah lain sikit lah. Ini dah musim gugur sudah tiba. Saya tak dapat bayangkan bagaimana Amin Carlos ketika berambut panjang. Ada. Tapi kalau tengok mungkin tak berapa. Tapi orang lama yang bekerja dengan saya tahun 70 mungkin tahu saya berambut panjang kan. Tahun 70. Jadi saya berambut panjang. Jadi saya minat pada Santana. Habis Carlos Santana tu nama dia Carlos Santana. Jadi saya minat pada Carlos Santana pasal gitar dia kan, muzik. Jadi saya kawan-kawan tengok panggil saya Carlos lah. Saya cerita pasal muzik, pasal suka cerita band ni lah. Dan kita masuk sikit cerita ni. Tahun 70 macam masa itu saya minat, saya baru kerja nak dapat beli satu piring hitam ni mahal sikit kan. Tahun 70-an dulu piring hitam piring hitam. Sekarang kita beli vinyl kan ataupun CD kan. Sekarang vinyl lagi mahal. Kalau saya cakap harga piring hitam masa itu tahun 70, saya cakap piring hitam mula-mula saya beli tahun 70, piring hitam Carlos Santana. Evil Ways, nama album dia. Evil Ways kan. Evil Ways. Saya ada rekod sampai sekarang.
Saya ada sampai sekarang. Itu sudah berapa puluh tahun tu. Boleh lagi diputarkan, ada lagi Allah alatnya. pasal apa sekarang nak main record ini, dia mesti ada turntable. Turntable sekali dulu saya ada beli hi-fi set lah kan. Jadi kita boleh beli turntable, amplifier, equalizer, apa, dan three-way speaker. Orang sekarang tak ada speaker dah, mana pakai speaker. So sumbat kat lubang telinga je kan. Jadi ini saya kata, ini teknologi. Kalau kita pakai speaker pun nak sumbat speaker dalam telinga. Itu zaman itu. Sekarang saya dah kecil kan, dia boleh sumbat lubang telinga. Dengan handphone saja. Dulu kita kena pakai hi-fi set tu. Dia panggil three-way speaker. Dia kata woofer, subwoofer, mid-range. Itu dulu. Jadi saya minat. Masa itu saya cakap, tahun 70, saya dapat gaji mula-mula lah. Saya bekerja itu, dapat gaji. Masa itu kita ada duit lah. Kita dah ada gaji kan. Walaupun gaji tak besar masa itu. Tetapi, alhamdulillah, memang cukup lah. Memang bagi saya ketika itu cukup. Kan? Bukan kata mewah. Mewah lain. Tinggal di Kampung Baru. Tinggal di Kampung Baru tinggalnya masa tu. Saya tinggal di kampung. Saya balik-balik. Kita balik-balik. Asal saya besar, dilahirkan di Melaka, tapi saya dibesarkan di Kuala Lumpur. Dan saya tahun 50-an, 50 saya pindah tahun 50, saya lahir tahun 51, saya pindah saya duduk di Kampung Datuk Keramat. Kampung Datuk Keramat. Tahun 57. Dan Kampung Datuk Keramat masa itu bukan dikenal Kampung Datuk Keramat lagi. Dipanggil Tangga Cina. Banyak orang tak tahu. Itu dia panggil tangga Cina. Setahu saya di Melaka ada tangga batu. Tangga batu, itu lain. Tangga Cina. Okey tu. Lepas tu bila saya sekolah menengah, sampai saya sekolah di Kampung Baru tu masih lagi. Masih itu dipanggil Princess Road, sekolah Princess Road. Sekarang dipanggil sekolah Raja Muda, Jalan Raja Muda. Bila saya sekolah menengah di Kampung Pandan tu. Kemudian masih itu masih nama lagi sekolah menengah Jalan Kampung Pandan. Belum sekolah menengah Aminuddin Maki, belum lagi. Habis saya sampai tingkatan 2 boleh tukarkan nama Aminuddin Maki menggunakan jasa Aminuddin Maki ni. Dan diambil, ditukar kepada nama sekolah Aminuddin Maki itulah. Itu. Baru saya pindah ke Kampung Pandan daripada 57 saya duduk Keramat, saya pindah ke Kampung Pandan tahun 65. Sampai sekarang sampai saya berumah tangga lah orang katakan. Ini kita boleh sambung kita berumah tangga. Baru saya pindah sikit sebelah Kampung Pandan, Ampang sebelah Taman Nirwana. Sebelah saja. Tapi bila dia pecah sebadan wilayah Selangor. Jadi sebelah situ di wilayah, bila saya berumah tangga saya pindah Selangor. Tapi sebelah saja. Kampung Pandan dengan Ampang saja. Itu cerita. Dari berbalik pada Santana tu, yang saya minat. Itu ya. Daripada itulah saya minat. Nama tu macam dah sinonim kata orang lah kan. Kalau kau ada dahan lagi. Di Angkasa Puri ni kita ada nama Amin ni ramai sangat. Ramai sangat Amin. Ramai. Jadi kalau Amin mana susah. Ada seorang kawan kita panggil boleh sebut kan nama panggilan dia kan. Panggil dia Amin Lebam pun ada. Amin. Dan Amin bagian set pun ada. Jadi kalau sebut Amin kalau kita main tu lah. Kalau bagian ini, kalau ambil dah specific name orang kata kan, itu dia, nama dia kan senang. Takut orang keliru ya. Betul. Ramai sangat Amin. Jadi spesifik Amin ini Amin Carlos. Setuju. Betul. Okey. Cantik. Okey. Tapi minat Santana dan juga muzik lah, band-band yang lain lah. Ya betul. Ada tak tubuhkan band ke apa-apa ke? Ada. Cantik soalan ni. Saya masa tu memanglah kita rambut panjang kan. Bila kalau saya suka pergi di Kuala Lumpur, kita ada local concert juga lah. Kita pergi tengok kan. Tapi orang ingat saya band boy juga. Tengok gaya saya ni macam soal ahli muzik. Tapi saya tak pandai main muzik. Sampai sekarang. Minta maaf saya kebanyakan saya tapi saya bukan ahli muzik. Saya tak reti. Tapi saya minat muzik. Dan tak silap saya tahun 72 apa itu 73 macam tu. Kalau Santana pernah main di Kuala Lumpur, banyak orang tak tahu. Kalau siapa yang sebaya dengan saya kemungkinan tahu. Kalau Santana pernah datang ke Kuala Lumpur tahun 73 tak silap saya, bermain di Stadium Negara. Itu masa tu Stadium Negara gah sungguh. Betul. Sekarang Stadium Negara dia sudah macam satu nama yang macam orang lupa, ada dipinggirkan. Tapi tahun 70-an, 60-an gah. Tahun 60-an Pop Ye itu gah tu. Stadium Negara tu tempat yang gah. Untuk Pok Yeye datang ke Kuala Lumpur buat show tu. Saya tengok itu jam saya sekolah lagi. Itu jam kita cakap tentang ni Zazmi Zain tak cakap kan. Tiket Pop Yeye tu dia adalah RM1, RM2, RM3. Jadi zaman kita sekolah. Kita balik bawah lagi sikit tahun 60-an ni kita balik bawah kita sekolah. Jadi bila dia kata lagi 1 bulan kita nak ada show dia ada poster dah keluar lah. Pok Yeye dengan Jeffrey D. A. Ramlee dengan band ini Siglap Rhythm Boy.
Jadi kita kumpul duit. Menabung? Duit belanja sekolah. Duit belanja sekolah kita kumpul. Nak pergi tengok sangat tu. Kita minat kan jadi kita buat. Tadi dah tempoh sebulan dapatlah. Kita dapat beli tiket, dapat tambang bas pergi balik rumah tu. Boleh lagi dengan dapat minum lah. Dapat minum air batu kat luar. Dia terjerit-jerit dalam stadium. Ini cerita berseronok lah. Ini cerita zaman dulu kan. Jadi sempatlah menonton Carlos Santana Betul. di Stadium Negara. Betul. Saya dapat tengok. Sempat nak jumpa dia tak? Ada, tak boleh pasal dia dah superstar. Dan kita dapat tengok lah personally live show lah. Jadi bukanlah kata apa, tapi bagi saya yang menggembirakan lah. Bukan something kau tengok kita nak itu tidak, tapi bagi saya seronok. Masa tu nama dah Amin Carlos. Dah. Jadi Carlos Santana, Amin Carlos. Puas hatilah. Puas hati. Kawan-kawan pun tabit lah. Itulah dia, orang Melaka. Tapi besarnya di Kuala Lumpur. Kalau tidak, saya nak bagi pantun tau satu. Jangan. Bukan kucai sebarang kucai. Mari letak dengan bertih. Apa rahsia di sebalik misai? Udahlah tebal, warnanya pun putih. Jawab. Nak jawab pantun, minta maaf, saya tak pandai. Tapi kita pendekkan sikit saja kan. Kita jawab tu dengan saya jawab. Kalau orang tanya saya ni korang tanyakan lah dah. Kau ni bukan handsome, bukan cantik, bukan lawa kan. Saya kata setuju. Tapi saya kata saya pegang apa P. Ramlee cakap. Tan Sri P. Ramlee cakap. Saya tak lawa, tapi manis tu ada. Manis tu ada. Manis ni dekat sini. Tu dia. Itu manis tu ada. Manisnya ada. Itu dia. Manis dekat situ. Okey. Selepas sekolah, selepas menjadi remaja yang suka bukan muzik, akhirnya memohon kerja di TV. Di TV masa itu kita masa itu TV Malaysia, Radio Malaysia. Dua yang berasingan ya. Berasingan. Tetapi ada satu kementerian. Ya. Tetapi berasingan. TV di Angkasa Puri sebelum tahun 63 TV ditubuhkan di Ampang. Jalan Ampang ya. Jadi banyak orang tak tahulah di Ampang. Kemudian dipindah ke Angkasa Puri, tak silap saya tahun 68 ke 69. Awal 70-an. Dia 68 sudah dipindah. Itu saya belum kerja lagi, tapi saya pernah tengok dia dipindah ke Angkasa Puri. Dan masa itu Wisma Radio belum siap. Radio di rumah persekutuan. Tapi dia buat bangunan tu di sebelah Angkasa Puri belum siap. Bangunan belum siap. Saya bekerja bangunan belum siap. Lepas itu bekerja baru dia masuk siap, baru masuk equipment dia, barang-barang elektronik apa baru siap. Tahun 70 berapa lah. Bermakna Wisma TV siap dulu. Ada Angkasa Puri, bangunan Angkasa Puri dah ada dan operasi. Sementara Wisma Radio belum. Dalam pembinaan. Betul. Jadi tak ramai yang tahu. Saya pun tak tahu. Jadi itu kita balik pada soalan tadi tu yang pasal habis stable dia kan. Mohon kerja. Saya mohon kerja tahun 99 dapat kerja 70 itu terus ke sini. Saya first kerja saya di sini di Angkasa Puri. Itu saya masuk kerja tahun 3 bulan 4 tahun 70. Saya masuk kerja. Saya ingat lagi tarikh itulah. Saya masuk kerja. Sampailah saya bersara pada 20 bulan 4 tahun 07. 2007. Bermakna 37 tahun saya bekerja di Angkasa Puri, di ATM ni. Menyaksikan pembangunan di Angkasa Puri, cuma tak sempat dengan Kota Media. Itu boleh kita cerita. Boleh cerita pasal Kota Media. Apa ada Kota Media? Sebelah sabar. Kita sabar. Kita pergi satu persatu. Okey, cantik. Mohon kerja sebagai apa? Mohon itu masa itu JPA lah kan. Jadi jawatan kita mohon tu juruteknik. Tapi jabatan tak ditentukan lagi. Kita mohon jawatan juruteknik masa tu. Dia bukan kemana juruteknik. Tapi kita mohon, kita panggil interview lah. Lalu dia tanya apa jawatan awak nak suka kan, juruteknik kan. Lepas tu dia ada di TV ada, di radio ada, di penerangan ada, filem negara tak saya. Lepas tu dia ada kementerian lah. Yang berkaitan lah. Jabatan masa tu ada beberapa jabatan tu. Jadi saya mohon pada TV Malaysia lah. Kita pun TV kan. Biasa TV kan. Betul. Kalau masa tahun 70-an TV ni satu yang macam gah lah. Sekarang dah banyak kita swasta TV. Habis jadi dah macam biasa sangat lah kan. Jadi kita minta. Dan bermohon dah begitu paling betul dapat surat jawab. Dia melaporkan diri ke Angkasa Puri. Sila melaporkan diri. Jadi JPA hantar surat tu. Sila melaporkan diri siapa itu.
Ini yang kelakar sikit. Jadi kita pun tahulah Angkasa Puri tapi tak pernah sampai Angkasa Puri. Ingat tu. Ini budak Datuk Keramat. Tak pernah. Datuk Komandan masih duduk Komandan. Tak pernah sampai ke Angkasa Puri. Apa sebab tak Angkasa Puri? Tak ada sebab. Jadi pergi saya ingatlah, saya daripada rumah saya turun di Kuala Lumpur, naik bas daripada Komandan turun di Kuala Lumpur. Itu jam kita naik bas daripada saya cakap ini banyak orang tak tahu lagi. Tu jam bas kita nak datang ke Bangsa, ke PJ, ke apa ni, dipanggil Foch Avenue. Foch Avenue. Sekarang dalam Tan Cheng Lock tak silap saya. Banyak orang tak tahu. Foch Avenue Foch Avenue. Saya ingat lagi. Yang ada kompleks Kota Raya sekarang Kota Raya. Itu dia. Betul. Dia panggil Foch Avenue. Jadi masa tu naik dan bas Rijaya lah. Jadi tambang dia cakap orang kelakar 15 sen saja. Dari situ ke dia tu Bangsa tu. Turun di Bangsa. Kampung Abdullah Hukum tu. Situ. Bas tu kan ada sekarang dari stesen apa LRT apa di Bangka. Itu ada bas itu tu situ dan kita kena jalan kaki lah ke Angkasa Puri ni. Masa itu belum ada khidmat bas ke Pantai Dalam lagi. Diorang kata bas tu lambat sikit. Pantai Dalam 1 jam 1. Itu jam pasal kat bas boleh dia tak ada. Jam sangat bas Rijaya. Betul. 15. Jadi saya terpaksa jalan kaki daripada bawah tu naik ke Bukit Angkasa Puri. Sorang-sorang. Sorang lah. Masa saya dah kenal. Dari masa tu kita tak ada sistem guard. Kita terus masuk komplek kita tu bawa surat ni. Saya naik ke tingkat 3 lah. Bahagian penjawatan naik ke 3. Dia lapor bila dia bagi tengok tu komplit semua dan awak pergi bahagian TV. Di situ bermula saya bekerja di televisyen. Kemudian diletakkan saya ke studio. Dari situ kita ada pemilihan lah. You nak pergi cameraman ke, jadi audio man ke, lighting man ke, apa itulah. Dari betul minat kita dia bagi, kita kena buat semua, kita belajar semua kan. Di situ datang minat lah. Lalu itu diserapkan saya sebagai juru kamera. Tapi jawatan hakiki saya juru teknik. Itu JPA punya. Tapi jawatan kerja saya di juru kamera. Dah dapat khususan jawatan tu, rasa macam alamak, boleh ke aku buat kerja ni? Ada tak terlintas di fikiran? Memang siapa-siapa pun macam tu. Tapi bila kita dah kerja, dia datang, dia punya minat, dia punya datang, dia punya nak cakap syok tak sebab dia pun lebih syok tu kan. Itu orang tanya saya orang pernah tanya saya, you suka ke kerja yang macam ni? Saya pun kata, saya bukan saja suka kerja juru kamera ni, saya sayang kerja juru kamera saya. Suka and sayang. Sayang kerja saya sayang kerja saya. Sebab bila suka, ada masa kita tak suka. Betul. Tapi kalau kita sayang lain perginya. Lain perginya. Macam Ustaz Zazmi bercinta, sayang macam mana kan? Masya Allah. Allahu Akbar, cantik tu. Sayang benar. Jadi dapat jawatan, dah buat khususan jawatan sebagai juru kamera. Betul, setuju. Di situlah bermulanya karier sebagai juru kamera di RTM. Betul. Menapak dari bawah terus menapak. Ceritalah sikit pengalaman. Okey, saya bekerja peringkat awal. Okey, saya bekerja. Kalau nak ceritakan terlalu banyak cerita. Kita ambil yang ada sikit, ada kuat sikit orang kata kan. Kita tahun 71 tak silap saya apa itu. Saya biasa buat drama dengan Tan Sri P. Ramlee. Tan Sri P. Ramlee pernah buat drama di RTM. Masa tu TV Malaysia lah. Dia penerbit itu Zainuddin Nordin. Penerbit itu nama Zainuddin. P. Ramlee buat drama Intan, nama drama itu. Intan. Ada 2 episod. Masa tu pelakon saya ingat tu P. Ramlee, Tan Sri P. Ramlee, arwah Tompel, Mak Mah. Dan saya ingat ada lagi, tak silap saya, mungkin saya silap Mak Jun ke apa lagi lah dia buat tu. Tapi yang saya nak cerita P. Ramlee biasalah, dia boleh berlakon semua ni. Tapi dia ada saya suka kita masa kita minat P. Ramlee kan, dapat tengok kita seronok lah. Macam kita buat tengok Santana, kita seronok kan. Dan dia suka bergurau ya. Dan sebelum kita buat satu production, kita penerbit akan panggil semua kru dengan artis masuk studio, kita bincang, cakap ini artis kita, ini kru kita, ini drama kita macam ni akan bincang. Lepas tu bila penutupnya dia cakap dengan P. Ramlee. Dia panggil Tan Sri P. Ramlee lah. Panggil dia panggil Tan Sri P. Ramlee, Abang Ram. Pasal dia mungkin dia dapat dengan dia panggil Abang Ram. Dia kata, Abang Ram, kalau saya ada buat yang agak tak berapa sedap, tak berapa elok, bagi tahu saya lah kan. Itu apa Tan Sri P. Ramlee jawab. Dia kata, Den, itu sedap, saya suka dia. Den, maksud tu, tapi dia orang wayang, dia panggil director lah kan. Den, you are director. You can tell me what to do. Dia boleh cakap apa you nak saya buat. Kalau saya mengangkat bawah meja, saya akan buat. Pasal saya artis. You director. See, dia go down. Cantik tu. Jadi Zainuddin dengar tu, dia macam
ada semangat lah. Ini orang yang superstar Nama yang ni besar. yang boleh cakap macam dia go down bagi semangat untuk awak buat production. Yeah. See, aku kata oh. Tapi baru kita nampak muka dia nampak pasal dan saya tahu lah muka abang dia macam pasal ini kau nak mengarah artis top tau. Ini super P. Ramlee. Kau kata kan. Apa tu? Okey, buat ada semangat. Tapi masa saya bekerja tu dia ada sikit saya baru dapat tahulah. P. Ramlee ada juga kelemahan di situ. Maknanya kalau dia akan jam dialog. Dia akan jam dialog. Ada ketika dia jam dialog. Dia tak boleh pergi. Dialog dia sangkut kan. Habis tu dia panggil Abang dia cakap dengan dari floor manager lah kita FM atau sekarang kita lagi penuh perbit. Panggil cakap ni anda jumpa apa. Masuk dia kata Den bagi saya dalam 10-20 minit saya nak bagi saya relax sekejap saja. So orang dah tahulah Tompe pun mak-mak tu. Okay, kru keluar pada studio. The whole crew keluar pada studio. Kita switch off set light, kita tinggalkan house light saja. Dia seorang-seorang dalam studio. Lain semua keluar pergi kat koridor studio lah. Kita buat kat studio 1. Itu jam studio 1 Angkasa Puri tu. Itu ada situ piramid tu. Jadi kita tunggu. Selepas 5 minit, dia keluar pada studio. Dia kata, Den, I'm ready. Saya bersedia. Masuk. Bila masuk, dia start cakap, dia pay dialog macam air. Cantik. Flow dia pay dialog cantik dia. Gimmick, dia boleh pergi lah. Itu cantik dia. Itu kehebatan dia lah. Yang saya pernah tengok lah secara live. Saya bekerja masa tu kan. Saya juru kamera masa saya muda lagi. Saya pun walaupun kerja dalam 2 tahun tahun 71 drama tu lah. Drama Intan. Betul. Saya tak tahu artinya mana simpan lagi ke tidak drama Intan ni. Saya tak tahulah ini satu yang session lain tak ada. Betul. RTM saja ada drama yang P. Ramlee berlakon. Saya sempat menontonnya masa di kampung. Lagu dia Intan. Intan. Ada. Itu dia. Itu dia. Tapi masa tu agaknya Amin Carlos belakang kamera agaknya macam mana? Seronok lah. Seronok lah. Kita bekerja dengan selama ni kita tengok kat wayang dengan cerita dia yang komedi. P. Ramlee bukan main kan. Okey, itu habis bila dia meninggal kita balik lepas tu banyak lagi yang RTM kita angkat dah 70 kita naik ke atas sikit 70 dia Saloma kan tentang jasa sama arwah tu kita buat bersama Saloma kita ada beberapa siri hiburan bersama Saloma. Tak silap saya Saloma Ahmad Daud Jamali Sadat. Dia tak ada. Dia lain. SAG lain. Jamali Sadat dia bakat TV. Dia bakat dia menang bakat TV. Menang bakat TV. Tapi Saloma ni pasal itu dia ambil kita dia buat satu program Hat Saloma lah. Bersama Saloma. Kita saya buat dia tu semua di studio 1. Studio 1 apa? Lepas Saloma Ahmad Daud Show. Ahmad Daud Show ya. Ahmad Daud Show. Ahmad Daud Show tu itu masa tu OG kecil lagi tu. Ikut mak dia bapak dia datang ke studio tu. Jangan kita mak ada kakak Ahmad Daud Show, Ahmad Daud Dancer semua tu ada. Betul. Itu semua tahun 70-an. 70-an sampai kata-kata kita naik sikit. Ini RTM kita ringkas sikit. Kalau cerita panjang sangat. Kita yang kemudian itu kita pasal bola. Pesta Bola Merdeka. Dulu ya betul. Yes. Gah. Saya buat kamera saya tahu lah. Yang dinanti-nanti. Kalau tidak tahun itu Pesta Bola Merdeka satu Malaysia akan tunggu. Ya. Mereka. Dalam Pesta Bola itu selalu Malaysia masa itu memang Malaysia pun handal lah katakan macam kita kalau main tim lain pun takut juga. Baik kalau Jepun ke Korea ke tak jumpa Malaysia dia paling tak suka. Dan masa tu tahun 70-an tu saya tengok ada tim kita jumpa ada overseas. Kita pernah jumpa dari Arab Saudi pernah datang waktu tu. Pada Kuwait pun kita pernah. Ghana pun kita pernah jumpa bermain di pesta Bola Merdeka tu. Jadi saya ingat tahun 70 berapa saya tak apa ingat. Dia itu pertengahan akhir Malaysia bermain dengan Korea. Pesta Bola Merdeka Jadi tiket pun habis lah. Stadium tu pasti dah tambah di 2 tingkat. Jadi tiket penonton ramai, tiket dah habis. Penonton ramai, tiket habis, sold out. Tapi RTM kita buat lah, tapi kita tak berani nak kata live tak live, tak boleh sebut lagi. Tak berani nak sebut. Jadi masa tu penonton kita datang kerja pun dah takut dah ramai kan yang dah masuk dalam stadium dan yang kat luar stadium yang tak boleh masuk, tiket tak ada. Kan? Habis itu macam mana? Dan jadikan sebab ini saya kalau cerita banyak orang tak tahu. Orang yang ramai ni macam Stadium Merdeka tu sebelah tepi tu dia daripada pagar besi saja tau. Dia betul pagar besi. Dia honggah pagar besi tu. Masuk. Roboh. Ini banyak ini cerita masuk tanpa tiket lah. Yang kelakar dan bila masuk tanpa tiket, orang dalam tiket dah stadium dah pack. Jadi terpaksa panggil polis bantuan itu tahan supaya jangan masuk. Habis sekarang ni macam nak halang yang kat luar jangan masuk. Terpaksa jumpa RTM. Minta livekan bola tu. Minta live kamera. Jadi kita minta
bagi juga kita diumumkan malam ini pesta pertandingan akhir bola zaman dia secara langsung akan dibuat RTM. Jadi penonton dalam stadium diumum dalam satu stadium dan dia buat luar stadium. Sekarang orang luar stadium ni kalau live pun nak tengok macam mana? Betul juga Nak tengok macam mana? RTM dia terpaksa balik bawa kru ambil monitor kita kat studio ni pasang kat luar stadium. Ini RTM. Wow, itu ini banyak orang tak RTM GP jasa tu. Kalau kemudian sikit dia pasang skrin kat luar kan. Ini kemudian lah. Itu je kalau itu mana ada skrin. Monitor big skrin tak ada. Monitor tu je kalau kat studio yang besar 4 segi tu nak bawa pun satu hal bukan bayangan. Sekarang skrin nipis saja. Betul. Allahu akbar. Kalau kat rumah tengok pakai handphone boleh tengok bola. Tu jam live talikas. Pasang ke luar stadium tu. Jadi adalah, tapi berarti yang seronok ni yang dekat-dekat mungkin dia daripada Kajang ke daripada dekat boleh balik. Tapi kalau datang daripada Melaka nak balik macam ni tak sempat tengok bola live. Monitor. Masa tu Malaysia menang tak? Saya ingat saya ingat kalah, saya ingat kot 1-0 tak silap dia. Itu ada itu kita final tu saya ingat tu. Jadi isu tu jawapan tu. Saya tak ingat saya ingat kita 1-0 itu jadi benda tak. Tapi masa itu Pesta Bola Merdeka ni memang yang ditunggu-tunggu. Memang ditunggu-tunggu Dan kita ada masa kita ada penyokong sekarang dia panggil apa? Yang bawa banner apa dia panggil penyokong Malaysia lah. Saya apa dia kata. Tapi dulu kita pun ada. Tapi tak ada macam sekarang. Sekarang ada banner besar dia kan. Tapi dulu dia Stadium Merdeka tu line tengah tu kan. Kalau sebelah sana menghadap grandstand tu line tengah tu. Itu kita penyokong kita. Masa tu tak silap saya yang itu arwah Khalid pelakon drama tu apa Khalid apa nama? Khalid Saleh. Dia macam yang tengah-tengah lah yang merancakkan pun dia. Itu ini zaman itu tahun 70-an tu. Saya cameraman kita boleh fokus muka dia. Kita boleh fokus kata ambil muka dia kan pakai penyokong kan. Stadium tu kita bawa kompang masa tu pun. Kompang masa kan. Tapi kita tak ada banner lah. Masa sekarang bilang banner besar kan. Canggih lah. Itu zaman dulu beza dengan sekarang kan. Itu je Pesta Bola Merdeka. Kemudian sebelum itu kita ada lagi satu yang RTM buat besar. Pertandingan boxing dunia. Kejap. Jawab kena Muhammad Ali. Betul. Oh ya. Banyak orang tak tahu. Kalau saya sebut orang sekarang, ya ke? Ya. Kuala Lumpur hebat masa tahun 75 kita buat di Stadium Merdeka. Boxing dunia antara Muhammad Ali dengan Joe Wagner. Saya menjadi kameraman masa tu. Di stadium. Ya, itu tahun 75. Betul. Saya ingat lagi bulan Jun tak silap saya kata betul. Tapi tahun 75 lah di Stadium Merdeka. Ketika itu saya bersekolah menengah. Ya. Waktu itu diberikan kelepasan untuk menonton perlawanan yang julung-julung kali diadakan. Betul lah. Tapi kalau Muhammad Ali ni kalau main boxing dunia bukan di Kuala Lumpur tu. Di mana-mana pun memang Kuala Lumpur ni akan jam, tak ada orang. Orang tengok Muhammad Ali pergi kedai TV ada gambar kat rumah, ada balik rumah tengok, pandai tengok Muhammad Ali. Jadi bila Muhammad Ali di Kuala Lumpur lagilah. Dia punya hebatlah dia kata. Jadi saya buat tu. Itu tahun 75. Kita naik balik sikit. Kita naik sikit kita Pesta Bola Merdeka dan kita di boxing dunia. Lepas tu kita balik sikit daripada sukan kita pergi ke drama. Drama kita banyak drama lah daripada begini. Tapi semua kita drama minggu ni kita RTM ada drama minggu ni. DMI. Ya, memang benda tu pasal RTM saja ada awal 70-an ada TV swasta ada. Jadi semua tak tahu lah drama. Siapa yang bekerja tahu, dia tahu. Memang gitu. Kemudian saya pernah biasalah buat dengan penerbit daripada dulu kita dengan Zainuddin Nordin saya cakap tadi dengan arwah Aziz Wok pun saya biasa buat drama dengan dia, penerbit drama dekat dulu. Dah ada 3 orang 4 orang lagi. Kemudian saya buat satu drama yang kita buat dia itu drama yang first time ada bersiri lah. Dia ada 5 siri. Drama tu dipanggil Sayang Sarawak. Sayang Sarawak ya. Sayang Sarawak dia buat tahun 70 berapa tu nanti 76 tak silap saya. Sorry. 86 sorry. Itu dah 80. Kita 70 kan. Itu dah 80-an lah. Itu drama. Bersiri ya. Drama bersiri. Dia panggil Sayang Sarawak. Itu je pelakon dia Rubiah Suparman bukan? Bukan. Pelakon perempuan dia Rosna Johari. Apa Johari? Dia muda tapi dia buat 2 karakter. Dia masa muda dan masa tua dia buat 2 karakter. Pelakon utama Abdul Rashid. Tapi masa pelakon dari muda ada orang budak Sarawak tu muka sikit-sikit macam Abdul Rashid. Dia jadi kat masa muda. Tapi bila itu Abdul Rashid lah.
Dan lelaki dia Harun saya pun dah lupa lah dia. Harun Hashim? Betul. Dia anak pada Rozan Johari lah. Itu buat 5 siri dan dia terbitkan oleh saya ni Lokman Kamari. Lokman Kamari, dan drama tu saya menang drama terbaik masa Anugerah Angkasa Puri ke apa saya tak apa dia kan dia pernah Seri Angkasa. Seri Angkasa. Saya ASA. yang aku lupa. Dulu ada Potret Pekerti. Ada Tiga Dara. Kan? Itulah zaman-zaman tu lah. Kita itu macam hiburan apa drama dan kita cerita pasal sukan apa tu. Bila tahun 80-an saya ada sikit minat tu lain sikit aktiviti lasak sikit ni lah. Aktiviti lasak orang kata kan masa tu. Berpunca pada kita balik pada Kelab Angkasa Puri pula. Tapi okey. Saya rasa itu kita simpan dulu. Yang lasak-lasak ni. Sebab satu lagi keistimewaan dan pencapaian Armin Carlos yang cukup menonjol adalah ketika beliau bersama rakan-rakan ke puncak Everest. Jadi bermula dengan Kelab Pengembara kan. Betul. Kita simpan dulu. Saya juga sebenarnya ada kenangan manis bersama Armin Carlos ketika saya menjadi pengacara DJ rancangan Pujaan 10. Saya tercari-cari apa lagu yang sesuai untuk dijadikan lagu tema, signature tune. Saya selongkarlah rakamkanlah P. Ramlee. Tapi sebabkan saya ni masih baru, tak tahu lagi hala tuju lagu macam mana yang sesuai. Kawan saya seorang, sepejabat dengan saya, arwah Zakaria Muhammad atau Zack. Dia kata, cuba jumpa Armin Carlos. Kenapa saya kata? Dia ada koleksi lagu-lagu. Ya ke? Waktu tu saya belum lagi rapat dengan Armin Carlos. Saya cukup gerun bila sebut Armin Carlos. Badannya ketika itu sasa besar. Macam ni lah orangnya. Masa tu saya masih lagi kerdil lagi. Tapi saya gagahkan juga. Jumpalah Armin Carlos. Saya kata, bang, dengar khabar abang ada banyak koleksi lagu-lagu. Ya. Saya bang nak cari, saya buat DJ sebagai DJ Pujaan 10, carta lagu Radio 1. Tapi nak cari lagu sick tune lah untuk permulaan dan penutup. Abang boleh tak suggest ataupun cadangkan? Tunggu, saya bawa albumnya nanti. 2-3 hari dia datang ke pejabat saya. Allah, saya kata seronoknya saya. Armin Carlos datang ke pejabat saya ketika saya di Radio 1. Dan dia bawa. Ini dia. Saya simpan lagi. Inilah album. Ada lagi dah. Album yang diberikan kepercayaan oleh Armin Carlos untuk saya jadikan salah satu lagunya sebagai signature tune Pujaan 10 ketika itu. Koleksi Armin Carlos. Masya Allah. Ada lagi tengok. Tuan punya pun rasa dah tak ada. Rupanya saya simpan. Ini dia buktinya. Saya gunakan. Sampailah daripada awal saya mengendalikan Pujaan 10 sehingga ke akhir. Cuma bertukar lagu. Ini dalam keadaan dalam versi rekod. Piring hitam. Piring hitam. Kemudian dah modern sikit. CD. Saya simpan. Cantik. Dia. Cantik. Sebab cantik. saya ada kenangan yang cukup manis lah dengan Armin Carlos. Membantu saya dalam satu program yang melonjakkan nama RTM. Antara program lah yang melonjakkan RTM Pujaan 10. Inilah orangnya yang membekalkan saya lagu-lagu signature tune. Allah. Saya gunakan sampai ke akhir saya sebagai DJ Pujaan 10. Dan khabarnya Armin Carlos juga turut terlibat dalam program yang dikendalikan oleh Noramen Mushi. Betul. Program apa tu? Itu tahun 86 saya ingat. Noramen balik pada Jepun. Ya. Dia pergi NHK. Dia balik pada Jepun. So di masa tu radio ibu kota tak kan? Radio ibu kota. RMIK. Dia punya awang, bos saya apa? Haji Awang apa? Haji Yusof Awang. Haji Yusof Awang, betul. Jadi dia minta ada pembaruan sikit lah kan. RMIK tak nak dia, kita dulu tak panggil DJ. Kita dulu juru hebat pujaanku. Betul, juru hebat bukan DJ. Betul. Jadi nak ada sikit perubahan. Tapi Nuramin kata boleh. Betul Nuramin ada orang bagi tengok-tengok.
dia kata lagu-lagu macam mana ni kan. Dia bukan latihan tapi tak ada tak. Tapi saya kita belok sikit orang kata. Saya memang collect rekod ni. Saya memang beli rekod lah daripada dulu sampai sekarang dah tak ada rekod lah. Kalau ada pun terlalu mahal, tak mampu saya nak beli kan. Sekarang dia bagi vinyl lah. Dulu kita piring hitam kan. Dulu ada mula-mula saya beli rekod lagu Skeping tahun 70 bawa RM7.5 saja. Original LP orang kata, bukan pirate mereka, original LP. Sekarang hari lepas tu kita tukar pada kaset. Lepas tu kita tukar pada CD. Jadi saya sampai sekarang saya memang collect rekod dan lagu-lagu saya tu agak sikit keras lagu rock. Saya minat rock, cakap tak? Saya memang minat rock. Sampai sekarang pun saya masih minat rock. Pasal bagi saya muzik ini menghiburkan saja, bukan satu yang kita nak itu. Tapi kalau saya dengar saya boleh ada apa tu, kita boleh cool down sikit, kita boleh seronok lah. Kalau kita boring kita dengar, bagi saya bukanlah kata dia tapi saya boleh pergi lagi dengar kan. Jadi saya beli dan saya ada rekod. Sampai sekarang saya cakap saya ada dekat 500 keping LP. 500 LP yang macam ni. Ya. Wow. Ya, ada di rumah lah. Tapi saya tak boleh nak main lagi. Pasal apa? Saya cakap pasal sekarang saya nak main, saya nak kena pergi turntable. Sekarang satu turntable saja. Cost turntable, belum masuk amplifier, belum masuk tuner, belum masuk speaker. Dulu kita beli satu set saja. Dalam harga masa saya beli tahun 70-an itu je. Lepas itu saya dapat RM1,000 lebih. Tapi dapat full set. Itu the whole set orang kata kan. Turntable, amplifier, tuner, speaker, three-way speaker. Stylus tu mahal. Stylus dia diamond stylus. Diamond stylus tu yang mahal. Tapi masa itu mahal-mahal diamond stylus pun berapa puluh ringgit saja. Atau dia bagi kristal. Diamond kristal. Kristal tu yang biasalah. Tapi murah lah. Itu berapa ringgit saya boleh beli. Tapi kalau tidak bunyi yang sedap, diamond lah. Tapi masa tu kalau 20-30 pun tahun 70-an 30 itu satu besar tu nilai tu. RM30 dulu saya boleh beli seluar jean ni. Saya boleh beli baju ni. Seluar jean baju saya cakap mungkin orang tak percaya masa tu jenama yang ternama masa tu dalam 20 lebih saja. Dia macam itu. Sekarang harga beratus. Itu bezanya. Tapi kita dengan masa gaji kita bujang. Wah, ini sebenarnya kejap aku punya lah. Katakan kita boleh lah. Kita boleh kompos sikit duit. Kita seronok kat situ. Dan kita boleh beli ni. Dan rekod-rekod ni saya dapat, dia beli magazine. Saya dapat mana lagu ini siapa top artis saya dapat dari magazine. Dari luar Dari luar, kedai luar. Kedai mamak tepi jalan aja. Magazine tu dari luar kan? Luar. Bukan lokal kan? Bukan ada yang import tapi nak dapat benda ni bukan beli pada dia. Saya nak dapat rekod ni bila keluarnya kan. Dalam magazine dah sebutlah ini syarta, ini ini saya dapat. Kemudian saya akan cari kedai rekod di Kuala Lumpur. Jadi di Kuala Lumpur ada 2 kedai saya ingat yang masa tu dia boleh supply rekod untuk saya lah. Masa saya demand dia bagi saya kalau you punya rekod susah mau cari ini saya pernah import tau. Tapi dia kata import kos ada sikit tinggi. Pasal nak import barang tu. Tapi saya kata apa? Saya you boleh dapat saya ambil. Tapi kena tunggulah. Bukan cakap hari ni cakap besok sampai. Dia kena import benda ni. Pasal company rekod lain ada tapi yang import tak masuk. Dia boleh buat masuk ada kos tinggi. Ada 2 kedai, satu dia dekat macam kompleks lah, ada 2 kompleks di Kuala Lumpur dan toge kedai yang dia cakap saya, Carlos, you mau ini you pergi Singapura. Singapura. You pergi Singapura. Singapura pun bukan semua kedai. Dia bagi spek, saya pergi kedai tu jumpa tu. Dia dah ada kontak orang ni bagi tu ini orang akan cari you nanti. Carlos mesti cari you. Dia kata dia nama cerita sikit, nama dia Bobby. You Carlos dia mention dia pun kepala otak sama macam saya. Bila cerita music dia keluar macam air. Yes, this guy gitu. Jadi kalau kita bercerita macam bercerita dengan girlfriend lah. Kita bercerita girlfriend gitu. Sokok seronok je. Cerita girlfriend pula lah dia cerita. Dia contoh seronok itu. Cantik kan. Kita boleh support. Ya betul lah. You cakap, kadang dia, mana you dapat ni? Where you got this thing? Kata from this magazine. Itu. Dan kelebihan ni ada lagi. Bekerja di RTM ni. Dan kita ada unit berita. Unit berita ni selalu orang yang banyak keluar negara. Mengikut macam pesan. Diorang ni selalu keluar pada menteri pergi lawatan sana. Kalau jadi saya dapat tu, diorang saya bagi kawan-kawan saya kata tu, kalau aku nak pergi ikut PM pergi sini, kau nak kirim, saya kirim lah. Bukan saya beli, saya tak pergi, saya kirim pada diorang masa tu. Itu ya ada kawan saya beli sampai dia pergi ke New York tu, orang tu tanya from where? From Malaysia. Dia kata where you got this? Dia kata nama tu pasal rekod tu tak banyak orang tahu tapi dia ni popular lah kan.
Masa susah nak dapat, very rare orang katakan. Why you got, dia cakap lah Maestro, why you good man, you got, dia pun pelik. Macam mana dia tu kan, berarti dekat Malaysia tak berapa kenal lagi masa tu kan. Macam saya bagi katalah yang pesan ni adik angkat apa ni, apa kalau tadi? Santana tu. Amin Carlos apa dia. Jadi saya boleh mention lah nama tu, saya sampai sekarang dia panggil Buddy Guy. Buddy Guy, kita Buddy Guy lah. Buddy Guy dia main rock and blues semua ni memang kan. Dia pada tahun 60-an. Buddy Guy ni dah kini popular nama dia, tapi pada 70-an tu macam satu mana yang tahu sajalah. Dia rekomendasi. Okey, balik itu. Itu minat saya lah. Saya kompokan rekod dan Noramin. Noramin telefon saya, dia kata kalau aku nak buat program ni, aku nak lagu-lagu macam ini. So lagu itu memang bila tu orang telefon dia, dengar lagu tu sukalah. Lagu ini dapat kita main itu. Dan saya dapat panggil satu DJ, dia main hari Sabtu malam Minggu. Hari Sabtu dia panggil apa, tapi kita program tu dia tukar pada blues malam Minggu. Jadi Amin Carlos sebagai tetamu. Jadi tetamu, dan saya buat rekod dia jemput ke studio. Okey. Tapi Sabtu malam Minggu lah. Saya lupa lah siapa nama dia penjuru hebat lah kan maksudnya. Saya hebat lah, tapi lagu blues kita main lah. Itu 80-an lah, 80-an sebelum dan antara minat masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung dia rekod lah. Itu DJ tu, saya tak lupa lah nama dia tahun 80-an nak masuk 90-an kan. Bila masuk 90 saya sudah beli rekod, masih dengar lagi itu, dan kita kena skip kan, kita heavy sikit untuk trekking masuk hutan ni kan. Itu banyak cerita yang boleh cerita lah. Saya kata kita simpan dulu, kita sampai ke Everest lah. Lepas tu bila balik betul, saya balik ke studio, saya buat siaran luar dan sampai saya bersara. Kita dah nak sampai peringkat bersara lah. Saya bersara pada 28 bulan 4 tahun 2007. Dan saya bekerja itu, saya nak bersara tu saya mesti bekerja. Last program saya buat untuk Sultan Bersara, program Pertabalan Sultan Mizan lah, Dadi Agong. Dia hari Khamis 26 bulan 4 tu hari Khamis. Hari Khamis saya buat pertabalan habis kerja, hari Jumaat datang kerja. Hari Sabtu kita dah tak kerja, ingat hari Sabtu kita dah cuti. Saya bersara. Jadi saya bersara tak ada siapa tahu pun. Sebab 2 hari lepas bekerja. Bekerja lagi. Jadi kalau orang aku minggu lepas nak bersara, saya tak kisah pasal bersara saya seronok. Ini macam saya cakap lebih saya pernah ditanya. Saya pernah ditanya oleh kita punya Ketua Pengarah Dato' Jaafar Kamin, arwah Dato' Kamin lah. Kebetulan saya datang nak jumpa Encik Amran Hamid tu, ketua sukan lah, dan menerima penduit discuss pasal program sukan lah. Dato' Jaafar Kamin pun ada situ berbual-bual. Dia pun panggil saya Carlos juga. Ini cantiknya RTM. Itu kita macam family lah. Kerja. Tapi mungkin masa kita kecil, saya ingat kan, skop kita boleh jumpa lah. Kalau kembali ke kantin jumpa juga, kita lalu kadang pergi datang bagian pun kita jumpa. Jadi Dato' Jaafar, saya masa Dato' Jaafar dia pun pernah buat pengacara di studio. Betul. Saya komentar ke apa, saya pun ingat lah kan, komentar saya ingat kan. Jadi dia jumpa saya, Carlos, kau ni tak nak minta ke kerja dengan swasta? Masa ada swasta mana orang kerja lagi, dah nak masuk tahun 2098, 99, saya balik pada Everest lah kan. Kau tak ada kan dia? Saya tak ada lah, tak nak lah. Apa yang kau seronok sangat kat RTM ni? Soalan dia. Habis jawapan Amin Carlos ketika itu apa? Nak dengar. Apa soalan? Saya kata, Dato', saya dengan RTM ni macam lagu. Lagu dia ketawa. Semua dalam tu ketawa. Macam lagu. Lagu apa? Lagu dia Benci Tapi Rindu. Saya kerja macam benci tapi rindu. Kenapa dia kata benci tapi rindu? Macam ni. Kita bekerja, kita ada masalah. Dalam kita buat production, mesti ada. Mesti ada. Memang ada. Tapi, bila dah siap production tu, dia dah find cantik je. Okey, seronok. Kebencian tu, kalau rindu tu lebih, you forget benci tu. Kebencian tu benci tu. Dan, sampai sekarang kan, kalau kita fikir bila kita, aku kerja dengan dia ni, aku kerja ni, ada yang kita buat je, kita akan senyum sendiri. Iyalah. Itu, rindu tu, Kekal. Benci itu salah sementara. Dia ikan gitu. Betul. Dan Angkasa Puri pun ada banyak cerita. Angkasa Puri ni kan banyak cerita yang cantik. Angkasa Puri banyak orang
Orang apa sebelum ini tadi saya nak datang sini pun saya hampir-hampir susah jugalah. Yalah, sebab apa? Allahu Akbar. Angkasa Puri berapa tahun dulu tak sama dengan yang sekarang. Angkasa Puri tahun 70. Yang ada Wisma TV dengan radio belum siap. Betul. Kan? Kita ada padang bola. Kita sikit-sikit cerita. Kita cerita sikit Wisma Angkasa Puri dia, okey? Dia 7 tingkat je kan. Saya pernah naik atas bumbung sekali kan. Kalau kita memandang ke Kuala Lumpur masa itu tahun 70-an, kampung Abdul Hukum tu boleh nampak lagi. Sebab saya menara Telekom di Bukit Nanas tu, menara yang dia bukan menara yang sekarang yang besi tu kan, transmitter. Boleh nampak lagi. Yang menghadang kita nampak sikit sebelah bangsa itu ialah bangunan TMB saja. Itu dia panggil Lembaga Elektrik Negara. LLN. Idea tu. Tapi Abdul Hukum nampak. Dan lagi cantik dia kita divert sikit. Nak datang kerja dulu saya katalah memang jalan kaki. Dan dia pun ada bas khas yang disediakan saja untuk kaki yang RTM datang kerja. Pasal dia kena jalan kaki. Orang ada kereta bos boleh naik kereta. Kita ni jalan kaki. Menampak bila kamu nak hukum bus stand tu naik ni. Kan? Bayangkan kalau hujan. Saya pernah beberapa kali kan bekerja. Kadang-kadang kita kerja petang, Kedah jugalah. Berlari, nasib ada jembatan tu. Lari. Mesti kejar jembatan tu. Kau tak kuyup. Allah, itu je. Itu yang kata rindu dia tu. Kerana dia be shock tu kat situ. Dia tu kan. Habis tu bila begitu, saya bercakap mungkin Cik Zazmi tak perasan. Jalan kita panggil Federal Highway lah kan. Sekarang kita Federal Highway lagi tu kan. Kan? Federal Highway tu kita boleh melintas. Kita boleh cross tau. Kalau kita kerja pagi kan, kadang-kadang kita terlewat batu kerja lambat, kita boleh melintas dan ikut pagar tu. Pagar tu tutup pukul 9 pagi baru tutup pagar tu. Betul. Kita boleh melintas Federal Highway tu. Kereta tak berapa banyak macam sekarang. Cuba sekarang lintas tengok. Sekarang begitu. F1 pun tak berani melintas lah. Kata Usain Bolt yang berlari pun tak berani melintas. Tak sempat. Tapi kita boleh melintas. Dan kita boleh naik bukit. Jadi kita potong lah. Potong tak ada lah kita naik bukit Angkasa Puri ni kan. Jadi itulah kata kadang kita fikir kan lebih seronok tu kat situ. Dan Angkasa Puri, kita balik. Okey, kita cerita balik Angkasa Puri. Boleh bercerita boleh? Boleh. Minum. Itu je balik. Angkasa Puri ni itu kata cantik. Angkasa Puri sebelum kita Wisma TV, radio belum siap, kita ada padang bola. Dan tepi kat kona tu, masa dulu dia ada rumpun bambu. Betul. Betul kan? Kata ada rumpun bambu. Banyak tu. Betul. Lepas tu kita main kantin dulu. Angkasa Puri kantin ni di bawah tu. Kantin kita di bawah Angkasa Puri tu yang menghadap tu kan. Itu je kalau kita minum pagi ke apa yang dia punya seronok minum pagi tu, kita boleh tengok Kuala Lumpur minum pagi tu. Belum ada bangunan belum semua. Cantiklah. Okey, kita kemudian kita balik bagi sikit rumpun bambu dan kita ada padang bola. Betul. Kelab Angkasa Puri dia punya tournament sendiri. Betul. Di antara section saja. Radio, TV, perangai itu kita ada antara bahagian Dan kita cerita balik rumpun bambu. Itu dah kemudian kita ada wakaf. Ada wakaf. Wakaf tu mana kalau kita balik petang kan, habis kita balik petang. Kita itu tempat kita berehat. Betul. Jumpa kawan-kawan. Melepaskan lelah. Mengetir, mengopi lah. Kalau yang mengetir nak pandang balik aku minum besok lah. Tadi itu kita berbual, kita lupa. Di situ datang rindu dia tu. Di situ datang rindu dia tu. Di situ cantik dia. Jadi tapi sekarang bila saya datang tadi saya pun terperanjat lah. Angkasa Puri dengan bangunan yang sayur sesat. Minta maaf cakap tapi ada budak-budak yang lama baru kerja. Dia ambil saya pada luar bawa saya tu. Saya kalau datang dia parking mana padang bola aku, mana rumpun bambu aku, mana tempat aku mencipta kenangan dulu mana perginya. Mana rindu tu. Mana rindu. Jadi cantik dia tu. Saya kata awal tadi kan. Inilah orang yang tahu selok-belok sejarah bagaimana Angkasa Puri, Wisma Radio, Wisma TV tahun awal 70-an hinggalah tahun beliau bersara 2007. Itulah dia Amin Carlos. Tahu tentang muzik tapi tak boleh main muzik. Cerita banyak macam-macam. Cerita pasal apa-apa tentang muzik dia tahu. Dia sampai ke Singapura ketika itu mencari album-album dan pernah bersama-sama Noramin Mushi dan juga membantu saya Pujaan 10 dengan lagu-lagu signature tune-nya. Dan beliau juga bercerita tentang kenapa timbulnya benci tapi rindu masih kekal di RTM. Jadi juga anda juga
teruskan kekal bersama Wadah PVRTM podcast kami. Yang belum subscribe, sila subscribe dan tontonlah kami di platform media sosial yang ada. Jadi, jangan lupa ya, komen, share tentang program ini. Ada-ada aja. Jadi, kita tangguhkan dengan cerita bagaimana Amin Carlos mula menceburi sukan lasak, akhirnya membawa kamera ke puncak Everest dan mencipta nama ketika itu. Tunggu. Jangan lepaskan peluang ini. Ada aja. Terima kasih. Amin Carlos. Sama-sama.